Assalamualaikum guys. So jom, hari ni aku nak unboxing satu produk daripada Gojodog. Barang ni baru sampai dan aku pun tak pernah buka lagi untuk unboxing dia. Jadi untuk video ni kita nak belanja unboxing Gojodog mini power bank ni. Bismillah. Apa payah nak buka? Okey, memang belah sini ya. Ini antara bukti yang aku tak pernah buka lagi kotak dia ni. Allah, susahnya. Kau hampir-hampir koyak. Tarik keluar. So bila kita unbox, apa kita dapat? Okey, sebuah kotak. Tak nyembuh sini. Kita ada dapat lanyard kecil satu. Kita dapat kabel Type A kepada Type C. Ini ada instruction ataupun buku manual lah kan. Seterusnya ni apa? Alright, kita ada dapat satu bateri daripada Gojodog size 21700, kapasiti 3000 mAh. Alright, kita tepi. Plastik ni tak payah. Ni lah barang penting ni. Sebuah mechanical mini power bank di mana penggunaan dia adalah dengan memasukkan bateri ke bahagian ini. Dia ada tulis positif negatif. So masukkan positif negatif. Nampak? Itu saja geng, bawa mesin ni. Nanti kita akan buat review penggunaan untuk power bank ni dan juga membandingkan dia dengan power bank yang lepas. Assalamualaikum.